Kakak ni kat balas sendiri siapa lah. Kakak ni buat apa? Kakak ni buat inai. Cantik ke tidak? Cantik. Tengok sikit Angah. Angah, apa? Awak? Suka ke? Ke? Okey. Cik gambar dulu boleh? Gambar dulu. Kuatlah suaranya. Oi, macam nak selimut. Hai kawan-kawan. Tak dengar. Hai kawan-kawan, kita dekat Padang PD. Tengah buat apa? Jualan tapi inai. Ni tengok inai dia. Cantik. Jadi, Angah, Cantik. promote lah kakak ni cepat. Hai hantu. Buat promo lah kakak ni. Bukan promote. Siapa? Hantu. Hai kawan-kawan. Kita dah makan. Cuba tengok inai dia kat mana. Apa yang kakak tu selalu beli air kita beli air dia cantik tak rugi pun. Kakak tu mana rugi macam air. Ni Angah pula. Kawan-kawan akak tu bawa bahasa Ina cantik nanya. Belinya tak rugi cantik tapi macam dia robohkan sikit. Ni lah. 2. Lawa. Jadi? Lawa lah. Jadi kalau nak buat inai macam mana? Datanglah. Datanglah kat sana. Dekat Padang. Diri. Murah je. Nak je. Jemputlah datang singgah. Jemputlah datang singgah. Okey, kalau kita dapat RM5, RM3. Oh ya. Tak payahlah kakak.